besarnya kelebihan Sayyidul Istighfar. Siapa baca malam ni sebelum subuh nanti Allah matikan dia, Nabi kata dia penghuni syurga. Siapa baca pagi esok sebelum maghrib tu dia mati, Zuhur nanti dia mati, dalam waktu siang tu dia mati, Nabi kata dia tu ahli syurga. Besarnya. Kenapa boleh jadi sebesar itu? Kita lihat apa ucapan dan kalimat Sayyidul Istighfar yang membuatkan seseorang itu boleh masuk syurga. Kerana Nabi menyatakan orang yang membaca itu dengan hati yang yakin. Kita lihat akan kalimat Sayyidul Istighfar itu sendiri. Apa kalimatnya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Allahumma, ya Allah, anta rabbi, engkaulah Tuhan aku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Lalu kita melihat akan kalimat Sayyidul Istighfar ini, maka kita akan tersenyum. Patutlah orang yang mengucap Sayyidul Istighfar ini menjadi penghuni syurga, kerana orang yang layak duduk dalam syurga Allah adalah orang yang beriman dan tidak mempersekutukan Allah. Saat kita mengucapkan kalimat Sayyidul Istighfar, kita telah mengucapkan kalimah tauhid, dan kita memberi pengakuan, ya Allah, engkaulah Tuhan aku. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau, ya Allah.